Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat menyelesaikan korban sebanyak 39 ekor lembu dalam masa lebih kurang 3 jam kita selesaikan semua. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua warga Kampung Datuk Bakar Baginda, yakni petugas-petugas yang telah dilantik daripada lapangan dan juga di bahagian cincang dan juga di bahagian pengurusan di bahagian hadapan. Jadi tahun ini boleh dikatakan walaupun hujan dengan lebat, tapi kita tetap bersyukur kerana kita dapat menyelesaikan ibadah korban ini dengan jayanya. Sekarang pada pukul 12 suku kita dah selesai di lapangan dan sekarang ni kita sedang membuat pengagihan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dan asnaf masuk ruang khemah dulu. Kita bersyukur Allah Taala dapat kita menyempurnakan ibadah korban kita pada tahun ini. Kita yang tak ada kupon tu sambil balik kita berkesempatan untuk menyambungkan ahli karya. Sebab tu kita buat permainkan sekali masjid dan surau-surau dan taman-taman. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Taala. Setakat ni kita menyempurnakan tugasan walaupun baju kuning tak dapat boleh balik. Okey. Value punya besar 39 ekor tu besar lah setakat ni. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amal kita semua. Termasuklah semua petugas-petugas untuk berkorban menyempurnakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita betul-betul dalam kerja kebaikan. Wallahu alam, mudah-mudahan dapat kita meneruskan. Yang ada kupon ambil kat sini Wallahu alam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai sudah kita punya Abang banglang kita dah bagi. You punya banglang lah, lain banglang kita bagi. Kampung Datuk Bakar Baginda. Nanti mulut buih, Alhamdulillah tahun ni saya diberi peluang untuk menyembelih sebagai penyembelih baru. Rasa benda tu peluang lah. Peluang yang baik kita ambil dan untuk kita jadikan pelapis-pelapis untuk bantu orang-orang lama kita yang mana menyembelih. Kita ambil ilmu dia, kita buat sendiri. Alhamdulillah tahun ni saya dapat peluang 39 ekor tahun ni, pecah rekod tahun ni 39 ekor. Bukan jumlah yang kecil, jumlah yang banyak. Apa-apa pun alhamdulillah saya diberikan peluang. Rasa tu memang kita berdebar tak pernah buat, tapi kita kena yakin dengan diri kita. Semua benda boleh. Alhamdulillah hari ni semuanya belajar. Saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada abang-abang kita yang masih lagi mencincang daging. Alhamdulillah dah selesai 39 ekor untuk korban tahun 2025. Terima kasih belia-belia Kampung Datuk Bakar Baginda. Harap tahun-tahun akan datang kita boleh lagi memeriahkan majlis begini.